saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Teska TV. Saya Dayana Alia, wartawan cilik anda. Hari ini telah berlangsungnya Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan 2025. Oleh itu, bersama saya, Ustazah Ummu Syafiqah, penyelaras program. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustazah tentang program pada hari ini? Bagi pendapat saya, program Ihya Ramadan ni kita buat setiap tahun adalah untuk memberi pendedahan kepada murid berkaitan dengan Ramadan dan apa yang perlu dia manfaatkan sepanjang bulan Ramadan ni dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Apakah harapan Ustazah untuk program-program yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan ini? Sepanjang bulan Ramadan ni, Penantian Pendidikan Islam dan Bahasa Arab telah merancang pelbagai aktiviti, terutamanya tilawah Al-Quran, bersedekah, infak, buka puasa, pertandingan azan, pertandingan bercerita dan lain-lain. Saya berharap semua program yang dirancang dapat memberi impak dan manfaat kepada murid-murid sepanjang bulan Ramadan kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Itu sahaja daripada saya. Semoga bertemu lagi. Bye.